Hello, bersama saya room tour bilik Hotel Westry Family Suite. Okay, ini bilik nombor 207 tadi. Okay, ini adalah bilik Family Suite. Okay, Hotel Westry yang terletak di kawasan KL Central, Jalan Bricksfields. Bagi saya, hotel yang dengan harga berpatutan, dan ini adalah bilik yang paling besar untuk 4 orang. Ada 2 katil queen, boleh buat 2, 4 orang. Okay, so ada bin chair. Lepas tu sini ada pantry, tapi tidak yang macam microwave apa segala lah, semua because ada cawan air 4 botol. Lepas tu ada cerik. Lepas tu ada kabinet. Okay, kabinet ni macam kosong. Lepas tu bawahnya ada apa? Tong sampah. Lepas tu ada ada peti ais. Dia ada peti ais juga. Okay, berfungsi. Ada tempat cuci. Bagus juga ada tempat cuci gelas. Kira ada sink di luar. Lepas tu ada sini kawasan, orang panggil mungkin bukan pantry, mini bar kali. Jadi bila duduk sini saya minum kopi. 2 jendela besar menghadap ke Central atau New Mall, New Central Mall. Okay, tu bawah tu pos laju. Sorry, pejabat pos Malaysia. Okay, ini biliknya. Lepas ada TV, ada 3 meja, ada Swiss 3 Swiss, 4, 5, 6 Swiss. Okay, sini ada office. So adalah bertaburan lah. Aircon 1 tapi sejuk, airconnya kuat. Lepas sini ada almari, ada sejadah disediakan. Okay, almarinya besar. Okay, lepas tu kita tengok ke tandas pula. Okay, tandasnya belah sini belum on. Okay, inilah tandas dia, cukup luas. Okay, ada hot shower. Tempat ni tisu, kantong tuala. Okay, dibagi ini saja dia punya amenities untuk tandas, berus gigi, sabun cuci tangan. Lepas tu sini shampoo dan body wash. Kini tandasnya simple. Okay, inilah bilik family room untuk di Hotel Westry. Harga kalau booking saya tengok bila kita dapat dalam 130 ke bawah, 134 depending lah bila kamu order. Kalau kamu walk in tadi saya tahu di bawah dalam RM140. Okay, itu sajalah room tour Hotel Westry di Kuala Lumpur dekat KL Central. So bagi siapa yang mahu menginap dengan jumlah yang ramai, saya rasa ni okey lah. Sebab kalau apartmen di KL ni ada juga yang murah dalam 100 lebih. Cuma ialah jauh daripada public transport. Untuk kita yang setang sini yang berada di Malaysia, Borneo atau jauh, bagi saya kawasan KL Central ni memang sesuai lah. Sebab dekat dengan KL Central. KL Central ni kan pusat semua public transportation. Ada monorail, sebelah sana monorail, LRT, MRT, lepas tu ada CCRL pula, KL Express, semua ada di sini. Ada KTMB pun ada juga. Okay, KTMB yang commuter tu. Okay, itu sahaja daripada saya, room tour Hotel Westry Family Suite. Bye bye.